الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله صدق عبده ورزق عبده وأعد جنده وعزز وحده Bawa tiga-tiga Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Pertamanya, mengucap ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat pulang, selamat kembali para perantau di perantauan balik ke kampung bertahulu bersama-sama dengan keluarga untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mudah-mudahan ikatan keluarga yang terjalin dapat kekal sehingga ke akhir hayatlah, insya-Allah, hingga ke syurga, insya-Allah. Yang kedua, maklum ya, kepada mana-mana
jemaah yang masih lagi berada di luar boleh masuk memenuhi ruang ada dalil. Rasanya boleh lagi celah-celah sikit lagi ni ahli muslim ni pun terang-terang jadi kita bagi keselesaan yang terbaik dengan tujuan kita masuk dalil itu boleh sahabat-sahabat sahabiah kita yang berada di luar sana tu boleh masuk ke dalam kalau ahli muslimin dalil ni lah. Lepas tu tak cukup dalil, tak muat bahagian dalil ni, dia juga luar tu sikit, ruai lega tu boleh naik ke atas. Seterusnya muslimat di tempat muslimat dan juga di ruang dewan solat yang baru. Muslimat ni boleh juga menggunakan pintu ruang solat baru. Kalau pakar tunjuklah. Baik. Sebelum kita bermula solat solat sunnah Idul Fitri, wakil bagi peringatlah mudah-mudahan kita boleh melaksanakan salat sunnah Idul Fitri dengan terbaik insya-Allah. Salat sunnah Idul Fitri, lafaz niat dia usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja tu salat sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikut imam kepada Allah Taala. 2 rakaat rakaat yang pertama selepas daripada tu imam baca doa iftitah tu, kita akan bertakbir dan juga bertasbih sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Situ pun tak pada. Nak tambah lagi boleh sikit. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, 7 kali. Imam angkat takbir Allahu Akbar, kita angkat tasbih. Angkat takbir, tasbih 7 kali. Imam akan baca surah, lepas tu imam akan baca surah Al-Fatihah, ayat lazim, rukuk, i'tidal, sujud. Seterusnya kita bangun untuk rakaat yang kedua tu. Sebelum imam baca Al-Fatihah, akan bertakbir dan juga bertasbih juga 5 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 kali. Okey, seterusnya baca ayat lazim seperti biasalah, rukuk, sujud dan sebagainya hingga tahiyat akhir. Kemudian kita akan mendengar khutbah hari raya Aidil Fitri. Agak Rasulullah lakukan. InsyaAllah kita akan mulakan salat sunnah Aidil Fitri kita terlebih dahulu. Aqimus salat. sufufakum wa'tadilu, betulkan shaf, rapatkan shaf, betulkan shaf, betulkan shaf, rapatkan shaf, betulkan shaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الجنة أعدت لمن اتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bertelagahan, berselisihan yang boleh menyebabkan kamu gagal dan hilang kekuatan, kewibawaan kamu, dan bersabarlah menghadapi cabaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Suratul Anfal ayat 46. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita berkesempatan bersama-sama dengan kaum muslimin di seluruh negara, malah boleh dikatakan di seluruh dunia Islam, menyambut Yaumul Azim, hari agung, wa huwal Aidul Mubarak, iaitu hari Aidil Fitri yang penuh keberkatan. Kita semarakkan Aidil Fitri dengan gema takbir, tahmid dan tahlil sebagai memenuhi tuntutan sunnah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadukum bitakbir," yang bermaksud hiasilah hari raya kamu dengan mengumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan, masa bergerak begitu pantas dan laju. Ramadan bersama pakejnya telah pun pergi meninggalkan kita. Apakah kita akan berjumpa, bertemu lagi dengannya atau sebaliknya? Maka Allah sahaja yang maha mengetahui. Namun harapan dan doa kita semoga dapat bersama dan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan, insya-Allah. Semasa pertemuan kita dengan Ramadan 1446 kemarin, sudah tentu ia dapat memberikan kesan yang semakin mantap terhadap kehidupan beragama kita, terutama pegangan akidah. Tauhid dalam diri kita semakin kukuh. Dengan pegangan akidah tauhid yang kuat, kita akan memberi lebih keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih terikat dengan nilai-nilai ajaran agama dalam meneruskan kehidupan kita selanjutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai pemegang ijazah pendidikan Ramadan yang kita terima, sudah semestinya semakin terasa tanggungjawab kita terhadap sosial. Kita lebih prihatin memberi tumpuan terhadap kedudukan agama, bangsa, negara dan umat Islam. Sudah 68 tahun negara kita mencapai kemerdekaan. Bererti sudah 7 dekad kita berusaha membangunkan umat Islam di negara kita ini. Sebagai umat Islam yang telah dinobatkan dengan gelaran Khairul Ummah, umat terbaik, perlu secara yang lebih serius untuk terus memainkan peranan yang lebih terarah dalam usaha membina kedudukan umat Islam di negara tercinta ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sejak tamat peperangan dunia kedua pada tahun 1945, penjajahan fizikal secara terbuka nampaknya sudah semakin berkurangan. Namun dalam kenyataan realiti yang berlaku, dalam banyak keadaan, penguasaan kuasa-kuasa barat terhadap negara umat Islam terus berlanjutan. Penjajahan bentuk baru
seperti penjajahan dalam tukaran mata wang, ekonomi, budaya, teknologi dan ledakan informasi maklumat. Perubahan masyarakat dari industri kepada informasi telah membawa kepada beberapa penjajahan bentuk baru yang memberi kesan dan ancaman kepada pemikiran, sistem ekonomi dan politik. Penguasaan informasi sudah tentu dapat memperluaskan jaringan maklumat mengikut kerangka dan strategi mereka yang sebahagian besarnya mempunyai niat yang tidak suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, hari-hari media sosial memaparkan kisah penderitaan umat Islam. Lihat sahaja di Timur Tengah, hampir tidak ada negara umat Islam yang tidak bergolak. Di Iraq, di Libya, di Sudan, di Syria dan Palestin, di Lebanon dan banyak tangan-tangan secara terang-terangan dan secara sembunyi merancang begitu rapi untuk mencetuskan pergolakan dan kekacauan. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi di mana-mana. Nyawa umat Islam begitu murah. Lihatlah di Palestin, berbagai cara dilakukan. Dengan cara cepat, dengan perlahan, dengan cara diam-diam, dengan letupan bom, dengan senjata, dengan racun, dengan cara membiarkan dalam kelaparan dan kemiskinan yang berpanjangan. Benarlah ungkapan mengatakan zaman sekarang sebagai zaman kematian manusia oleh manusia, bukan lagi kematian manusia oleh binatang. Begitulah manusia yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memakmur alam ini sudah tidak mengerti akan dan memahami diri sendiri. Benarlah firman Allah, innahu kana zulman jahula, Suratul Ahzab ayat 72, yang bermaksud sesungguhnya tabiat kebaikan manusia suka melakukan kezaliman, lagi bodoh, suka melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, apa yang berlaku menimpa umat Islam di Timur Tengah seharusnya menjadi pelajaran, menyedarkan umat Islam di negara kita bahawa kita perlu menjangkau, lebih berwaspada, memperlengkapkan diri untuk menghadapi cabaran yang lebih besar. Kebangunan Islam tidak cukup dengan laungan dan slogan semata-mata. Umat Islam perlu meyakinkan seluruh masyarakat Islam dan orang di luar Islam dengan menampilkan keindahan Islam dengan imej harmoni, imej kedamaian, imej penyelamat yang menawarkan rahmat ke seluruh alam, rahmatan lil alamin. Imej praktikal Islam dalam menghadapi usaha-usaha jahat kuasa-kuasa barat, terutamanya Zionis Yahudi dan konco-konconya, dengan sepak terajang putar balik mereka yang cuba mengelirukan masyarakat dunia dengan mengaitkan umat Islam dan agama Islam dengan imej kekejaman dan keganasan teroris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, keruntuhan pendukung fahaman dan ideologi komunis di beberapa buah negara blok komunis yang sekarang beralih dan bersandar pula kepada ideologi kapitalis barat tidak seharusnya menjadikan umat Islam merasa selesa terlena dan tugas telah pun selesai. Cabaran tetap ada, malah lebih besar. Ideologi liberal kapitalis barat yang dilamun kegilaan kepada kebendaan dan syahwat terus-menerus memberi tekanan terhadap kebangkitan Islam dan menganggap sebagai saingan utama mereka. Untuk itu mereka akan melakukan apa sahaja bentuk tekanan asalkan Islam tidak mampu bangkit. Umat Islam terus ketinggalan dan bergantung kepada mereka. Dalam perkembangan media sosial, umat Islam mestilah bersifat penerimaan secara bertapis dan tahu memilih, bukan menerima apa sahaja secara membuta tuli, apa sahaja yang dihidangkan di media sosial. Perhatikan garis panduan yang ditunjuk oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang yang beriman, jika orang fasik menyampaikan sesuatu berita kepada kamu, maka selidiki akan kebenarannya terlebih dahulu, kerana dikhawatiri kamu menimpa dan mengenakan tindakan yang buruk yang tidak diingini terhadap sesuatu pun disebabkan kejahilan kamu, sehinggalah menyebabkan kamu menyesal terhadap tindakan yang kamu lakukan. Suratul Hujurat ayat 6. Kita harus sedar secara mendalam dalam menghadapi arus pemikiran sekular kapitalis barat dan fahaman ideologi komunis. Walaupun di negara kita ancaman gerakan bersenjata komunis boleh dianggap telah tumpas, namun ideologi komunis sukar untuk dikikis dalam pemikiran pendukung mereka. Kita sebenarnya banyak berdepan dengan cabaran yang datang dari luar dan dalam negara sendiri yang terpaksa dihadapi. Antara lain, yang pertama, cabaran sosial. Musuh Islam dengan slogan kata legakan umat Islam dengan hiburan dan pementasan, dengan segelas arak dan pelacuran, kita hancurkan umat Islam. Itulah fenomena sosial terutama yang melibatkan golongan muda, benar-benar mencabar kedudukan umat Islam. Kedapatan golongan muda terjebak dalam perangkap penagihan dadah menjadi isu yang sudah lama, isu yang sangat parah sehingga kini belum ada tanda-tanda untuk dapat dinoktahkan. Terdapat pelbagai bentuk salah laku jenayah dilakukan seperti perjudian, pelacuran melalui dalam talian, peras ugut, pemilikan senjata berbahaya, perogolan, malah pembunuhan. Deretan persoalan sosial akan menjadi semakin panjang jika dirangkumkan dengan persoalan budaya menggila dari musim ke musim. Budaya meniru barat menjadi gaya hidup atas nama hak asasi manusia. Mereka menuntut agar diiktiraf LGBT, gay, gender, bukan sahaja jenis lelaki dan jenis perempuan, tetapi ada lagi jenis yang ketiga, iaitu jenis yang jantan pun tidak, yang betina pun tidak. Selain isu tersebut, isu pengangguran yang agak ketara, rasuah, penyalahgunaan kuasa, amalan pilih kasih terus menghantui kehidupan. Yang kedua, cabaran pendidikan. Persoalan sosial memang mempunyai kaitan yang rapat dengan persoalan pendidikan. Di negara kita, satu perkembangan yang terus merisaukan setelah sekian lama dicengkam oleh pendidikan liberal. Terdapat beberapa isu yang perlu diperkemaskan seperti kurikulum, penyediaan buku teks, persiapan guru yang berwibawa, dan aspek penilaian. Isu pendidikan tetap mencabar bila masyarakat dikejutkan pada tahun 2022 seramai 14,000 orang tidak menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Pada tahun 2023 dilaporkan seramai 300,000 anak-anak tidak menyambung pelajaran. Pada tahun 2024 seramai 10,000 orang pelajar tidak menduduki kertas bahasa Melayu dalam SPM. Kualiti anak-anak yang terhasil dari pendidikan menjadi ukuran, bukan sahaja kekayaan maklumat atau ilmu, tetapi persoalan akhlak, kewibawaan dan kemampuan menjadi ukuran. Yang ketiga, jaringan ekonomi. Cabaran dari sudut ekonomi umat Islam di negara kita ini merangkumi aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan pengukuhan ekonomi mengikut prinsip syariah. Walaupun industri keuangan Islam berkembang, tetapi masih terdapat sebilangan masyarakat yang kurang memahami konsep ekonomi Islam. Persaingan dengan sistem keuangan dan ekonomi anjuran barat masih menguasai pasaran. Perubahan dasar ekonomi dunia mempengaruhi kestabilan ekonomi umat Islam. Dalam menilai prestasi dan cabaran ekonomi, perkara yang tidak dapat dielakkan ialah beratus penglibatan umat Islam dan kualiti. Siapakah yang tersenarai dalam kalangan yang paling kaya di Malaysia? Jawapannya, kita semua yang tahu. Umat Islam perlu memastikan kedudukan kukuh dalam ekonomi. Kalau tidak, selama itu umat Islam boleh dibeli dan akan ikut telunjuk pemegang kuasa ekonomi. Yang keempat, cabaran politik. Dalam menganalisis cabaran, maka cabaran politik umat Islam paling menggerunkan berbanding bidang lain. Di bidang politik sungguh mencabar kerana berselindung di sebalik sistem demokrasi umat Islam
mendapat lesen besar, mendapat hak kebebasan untuk berperang, untuk mencantas antara satu sama lain bagi mendapat sokongan rakyat. Masing-masing akan tampil dengan megahnya, menunjukkan dan menonjolkan kehebatan dan kelebihan diri. Dalam masa yang sama, memperkecilkan pihak lawan. Istilah yang diterima pakai, hanya ada kawan dan musuh. Sesiapa tidak bersama kami, dia adalah musuh kami. Politik demokrasi membolehkan yang menang mengaut semua dan yang gagal hilang semua. Maka yang mendapat kuasa akan mempertahankan kuasa, membujur lalu melintang patah. Sementara yang belum berkuasa bermati-matian untuk berebut kuasa. Dalam situasi beginilah, persaingan bukan lagi demokrasi sihat, tetapi peperangan menjadi mangsa korban adalah nilai ukhuwah Islamiyah, kasih sayang, ruhama ubainahum. Nilai akhlak yang mulia dan kemanusiaan dibakar hangus. Kasih sayang sudah bertukar menjadi permusuhan yang dipenuhi kebencian. Walaupun satu bangsa, satu agama, masing-masing melihat lawan yang mesti dihapuskan. Berlakulah serang menyerang, tuduh menuduh, fitnah memfitnah. Berlakulah pembohongan, penipuan menjadi lumrah. Sekiranya diserahkan kepada masa dan waktu untuk mengubati luka akibat perang politik, maka ia tidak pernah sembuh. Ia akan berterusan dan tiada noktah kesudahan. Perpecahan demi perpecahan menghilangkan kewibawaan dan kekuatan ummah. Akhirnya terdedah kepada penguasaan pihak yang tidak senang dengan Islam dan memusuhi Islam. Pergeseran politik yang tidak sehat di kalangan umat Islam merugikan umat Islam sendiri dan akhirnya berputih mata. Yang kalah menjadi abu, yang menang menjadi arang. Menang sorak, kampung tergadai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Artinya, sesungguhnya orang yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi berpuak-puak, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu terhadap mereka. Suratul An'am ayat 159. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin as-sa'ilin al-ghanimin al-maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahaa 'anhu wa hadhar. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين وأعل كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين
اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan amanah dan janji. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minaz zulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ayyid Allahumma bi tawfiqika mudabbir hadhihi al-wilayah wa mushayyidaha 'abdaka al-haris li syari'atika malikana sultan. Kebawahmu yang maha mulia Sultan Muhammad Kelima, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri Kelantan Darul Naim, dan Duli yang maha mulia Sultanah Kelantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara tuanku di dunia dan akhirat. Aslahallahu mulkahu wa ihsanahu wa fayadalahu adlahu wa ballaghahu min al-khairi ma syaa. Allahumma adil syar'a syarifa lahu wa li mudara'ihi sabilan wa minhaja warzuqhum at-tawfiq li kulli khairin waj'alhum سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ayah. Ayah.